Masa tengah jogging baru-baru ni, saya ternampak ada harta karun atas rumput. Lepas nampak tu, saya tak buang masa. Saya terus bergegas saya tengok ada apa. Rupa-rupanya ini adalah pack purba Bobo Galaxy Card Pack Rumble. Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak kumpul Bobo Galaxy Card Pack Rumble. Nampaknya pack Rumble ni dah macam terdedah terlalu lama dekat luar. Sebab tengok keadaan pack dia pun dah terkoyak. Mungkin sebab kena air dan juga cahaya matahari. Sekarang jom tengok kad dia macam mana pula. Dia dah melekat lah. Okey, yang pertama kita ada hangkasa. Sepatutnya pack ni kad pertama ni Bobo Gentar. Okey, untuk kad-kad lain pun nampaknya dia dah memang melekat teruk. Okey, kita cuba tarik pelan-pelan supaya tak merosakkan kad. Dah terkoyak pula. Aduh, memang dah tak boleh buat apa dah. Kad-kad ni memang dah melekat teruk. Mungkin sebab faktor cuaca. Okey, kad yang ada dalam ni kita ada Jobot, diikuti dengan Motorbot dan Commander Kokochi. Lakam ni pun dah terhakir sikit. Okey, kad seterusnya kita ada tarik juga. Kita ada Hack X99. Okey, ini adalah kad yang ketiga. Diikuti dengan kad hangkasa untuk keempat dan kad terakhir kita ada Boboiboy Petir. Nampaknya Bobo Gentar tak ada dalam ni.